Ini adalah kisah seorang hero yang tak didendang. Bukan sekadar penghantar barang, tanpa dia, kelas tak berjalan. Weh Man, ni barang banyak ni Man, kena hantar. Man, hari ni banyak order tau. Make sure semua kena settle hari ni juga. Baik, insyaAllah kita cuba settlekan satu. Setiap hari, kita expect semuanya sampai tepat pada masa. Bila lambat, kita mula marah. Tapi, kita tak pernah tahu. Man, cuba cepat sikit angkat kotak-kotak tu. Customer dah call tau. Man, semua barang ni untuk 3 center ya semua. Baik. And make sure jaga ada yang pesanan hantar. Boleh. Faham. Terima kasih. Di sebalik setiap penghantaran, ada seorang insan yang sedang berjuang. Bukan untuk diri dia, tapi untuk memastikan sesuatu yang lebih besar sampai ke destinasi. Nanti settlekan ni. Kita pergi yang dekat, baru kita pergi jauh. Bismillah. Tanpa dia juga, mungkin anak-anak kita tak belajar. Dia sebenarnya adalah seorang penghubung ilmu. Assalamualaikum. Tunggu Cik Man ke? Ya. Tu hijau menu. Ni buka. Ni. Dengan ayah. Setiap kotak yang dia bawa sebenarnya membawa harapan, membawa ilmu, membawa masa depan anak-anak kita. Aduh, siapa parking belakang kita ni? Brother. Ya bang. Ni Ben brother ni. Betul bang, saya nak cepat ni. Oi, tolong alih brother. Kau nak pergi meeting ni. Oh, okey bang, jangan saya alih. Maaf abang. Percaya diri betul lah. Ingat dia punya cepat je. Aduh. Hai. Allah. Kena alih Ben pula. Tapi, tak semua orang nampak pengorbanan dia. Dia dimarah, didesak dan terus diuji tanpa henti. Alamak. Pasal tak hidup pula ni? Aku baru je servis kau. Ada hari tak layan dengan kau, banyak keadaan. Aku baru je servis kau. Apalah masalah brother. Semoga bertabahlah bang. Langkahnya semakin berat, tapi dia tetap teruskan. Kerana bagi dia, setiap penghantaran adalah satu tanggungjawab. Mana Encik Man ni? Jadi tak nak datang. Cicil lambat, jalan jauh sangat jadi. Tak apalah, saya bukan jawab. Ini bukan sekadar kerja. Ini adalah satu amanah untuk pastikan ilmu sampai kepada anak-anak kita. Di sebalik setiap pembelajaran, ada pengorbanan yang kita tak pernah nampak. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Ya dik.
Abang nampak penat. Abang dah ada air untuk berbuka nanti. Oh, abang tak prepare apa-apa lagi. Baru lepas saya tayarkan kerja. Saya ada air ni. Aha. Ambillah. Terima kasih adik. Nama siapa? Adam. Adam. Oh. Adik Adam. Sini. Ni duit raya tu adik. Sama. Selamat Hari Raya. Terima kasih abang. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Hihihi. Seronok dah dapat duit raya daripada Alhamdulillah. abang Ada tu ya. air. Ya. Okey. Buka. Langkahnya berat, namun hatinya ringan. Demi amanah ilmu, dia merentas jalan. Buku dihantar bukan sekadar barangan, tetapi cahaya yang menyuluh jiwa generasi masa depan.